Bayangkan jika penjajah tidak pernah datang ke tanah Melayu. Apakah benar tamadun Melayu mampu jadi sehebat Jepun atau Eropah hari ini? Atau lebih maju daripada itu? Di zaman kegemilangan Melaka, ribuan kapal memenuhi pelabuhan. Bahasa Melayu jadi bahasa antarabangsa yang menghubungkan timur dan barat. Teknologi maritim Melayu pernah mengagumkan dunia. Kapal jong raksasa yang jauh lebih besar daripada kapal Eropah pada masa itu, lengkap dengan meriam canggih. Bayangkan hari ini, kita ada armada perang tercanggih buatan sendiri. Kapal induk KD hang jebat belayar megah di Laut Cina Selatan. Bandar-bandar kita mungkin sehebat Tokyo atau Dubai, tetapi dengan identiti Melayu yang kuat, pencakar langit dengan seni ukir klasik, monorail menghubungkan Nusantara tanpa sempadan. Program angkasa lepas sendiri, satelit Hang Tuah 1 mengelilingi bumi. Saintis Melayu mungkin kini sibuk merancang misi pertama ke Marikh. Tetapi hakikatnya, sejarah telah mengubah segalanya. Penjajah telah memutuskan rantai kemajuan bangsa kita. Namun, semangat Hang Tuah tidak pernah hilang. Kini, generasi kita harus bangkit semula, belajar dari sejarah, mencipta kembali kegemilangan yang pernah dirampas. Jika dahulu kita pernah hebat, tiada alasan untuk tidak bangkit semula. Tamadun Melayu bukan nostalgia, tetapi inspirasi masa depan. Jangan lupa like dan subscribe Studio NS Production untuk lebih banyak inspirasi sejarah bangsa kita.